Dah, rupanya Vita Chin yang duk kelang kabut sangat ni salah seorang yang boleh tangkap tahun lepas. Rupanya kes pengubahan wang haram 470 juta. Ialah aset, tanahnya, harta tu harta ni. Kan? Polis Bukit Aman buat operasi Ops Biking. Unit Amla Bukit Aman kata Vita Chin kena tangkap bulan Disember tahun lepas. Tapi dia dibebaskan atas jaminan pihak polis. Sebab baru-baru ni pembangkang ada nak main isu kata Vita Chin ini ditangkap selepas dia mendedahkan cerita pasal anggota Parti Keadilan terima duit 95 juta untuk tutup satu kes. Dia kata ini satu intimidasi kerajaan nak tutup mulut Vita Chin. Tapi polis Bukit Aman sahkan Vita Chin kena tangkap itu tahun lepas. Bukan lepas dia dedah pasal anggota PKR 10 juta, 5 juta, 9 juta, 8 juta, 7 juta, 8 juta. Bukan. Itu pun sampai sekarang tak dedahkan betul-betul pun. Vita Chin ni siapa yang minta rasuah dengan dia 10 juta, siapa yang dia bayar pada siapa yang terlibat apa semua tak ada. Transaksi pun tak ada. Yang ada hanyalah cerita-cerita politik saja. Lagipun kes Vita Chin ini wujud sejak sebelum 2018 lagi. Nak kumpul aset sampai 475 juta ini bukan senang. Kan, cuma hari ni zaman Anwar Ibrahim, zaman Kerajaan Ahmad Dhani sahaja kerajaan berani tangkap Vita Chin, berani siasat dia dengan kawan-kawan ni lah, geng-geng dia 9-10 orang tu kan. Masa zaman kerajaan sebelum Madani ni, apa pasal kau tak tangkap Vita Chin, apa pasal kau tak siasat dia? Bukan apa, sebab syok sangat duk dengar cerita Vita Chin kata dia bayar 10 juta pada somebody dalam politik. Mula-mula dia gebang kata ahli Parlimen Parti Keadilan. Lepas tu Rafizi sahkan orang itu, maklumat yang dia ada, individu tersebut Mr. R itu adalah orang tengah ya. Dia peguam, pengarah eksekutif syarikat teknologi ke apa benda, bukan ahli Parlimen PKR. Dan sampai hari ni tak ada apa-apa maklumat baru pun sebenarnya ya. Kalau kita tengok timeline pendedahan Vita Chin ini, so-called pendedahan lah kan, hanya kenyataan politik semata-mata. Tak ada satu perkara yang concrete evidence yang mana pihak berkuasa boleh terus ambil tindakan, masuk siasat kamu. Tak ada. Yang ada hanyalah cerita-cerita politik. Senang cerita, selagi mana Vita Chin ini tak berani buat pendedahan penuh, mendedahkan transaksi ke apa benda ke pun, kita anggaplah dia ni hanya kaki gebang. Sama macam Rafizi saja, gebang kosong. PKR ni, Parti Keadilan sendiri pun daripada awal tak ada masalah nak bagi kerjasama pada pihak berkuasa nak siasat apa yang diceritakan oleh Vita Chin. Itu no problem. Kalau kata rakyat Malaysia lebih percaya cerita separuh masak daripada seorang penjenayah seperti Vita Chin yang mempunyai kes pengubahan wang haram, AMLA punya kes sampai 475 juta aset dia, aku pun tak tahulah. Sampaikan Rafizi yang cerdik pandai yang boleh percaya pada dia, aku pun tak tahu nak kata apa dah sampai tahap macam itu sekali. Benci pada Anwar Ibrahim, benci pada Madani punya pasal nak sabotaj kerajaan sampai macam tu sekali.